Hai, saya di sini. Okey, saya nak komen sikit mengenai satu kenyataan media daripada Parti Keadilan Rakyat yang dikeluarkan pada 25 Januari 2026 di Putrajaya. Apa yang menarik saya ialah mengenai pengumuman di mana ada lantikan-lantikan baru sebagai ahli uh, jawatan kuasa ex officio Biro Politik Keadilan. Begitu juga dengan ex officio MPP Keadilan, di mana nama-nama yang dilantik itu adalah nama yang sebelum ini tidak ada dalam senarai dalam pemilihan Kongres baru-baru inilah. Maknanya mereka masuk bertanding harus membayar yuran pertandingan. Macam saya masuk itu MPP, saya kena bayar 10,000. Tapi mereka ini dah tak perlu masuk bertanding, tak perlu bayar 10,000 dan akhirnya dilantiklah sebagai MPP lantikan kalau tak salah saya lah. Nama-nama itu adalah macam dalam ex officio MPP lantikan, iaitu saudara Datuk Jamawi Jaafar, tahniahlah yang menang itu di PRN Sabah. Datuk Ruji Ubi yang kalah itu di mana? Apa tempat dia itu? Saya pun tak tahu dia lawan kat mana itu. Dan ada seorang lagi, Datuk Yamani Hafiz Musa, yang bertanding juga itu, tetapi kalah di PRN Sabah lah. Maknanya yang ex officio untuk MPP lantikan ini, 3 orang daripada Sabah diambil masuk. Seorang jadi YB, 2 orang tak jadi YB. Tapi mereka tak perlu bayar 10,000 lah. Terbaik. Jadi saya nak ulas mengenai ex officio Biro Politik Keadilan. Ada beberapa nama yang dilantik lah macam Dr. Zaliha Mustafa, Akmal Nasrullah, Muhammad Taufik Johari. Tak boleh doktor lah, lain macam tu. Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, dan yang akhir sekali itu adalah Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz. Daripada banyak-banyak nama yang saya sebut tadi tu, saya nak ulas mengenai Tengku Zafrul lah. Siapa tak kenal dia, bekas Menteri MITI, yang menjadi menteri daripada 33 bulan itu. Lepas tu campur pula hampir 3 tahun dalam Madani. Pernah menjadi menteri di bawah Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri, dan yang terakhir Anwar Ibrahim lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pelantikan ini juga di orang kata apa, di komen lah, diberi orang kata apa, penerangan oleh seperti biasa saudara Isrodi Murni. Saya pun tak tengok sampai habis. Cuma dia ada sebut lah pasal pelantikan Tengku Zafrul dalam Biro Politik. Apabila saya melihat nama ini, bagi saya okey lah. Kerana apa? Sebelum tu saya ucap tahniah dululah kepada Tengku Zafrul lah kan. Dan kita sedia maklum, ialah dia ni daripada UMNO. Semasa dia nak masuk dalam PKR itu, wow, kecoh tuan-tuan, kecoh. UMNO macam-macam kata dekat dia lah. Malah pemimpin-pemimpin UMNO di bahagian utara pun ada mengatakan dia ni pengkhianat, gila jawatan, tak boleh yang tak ada jawatan, macam-macam kata dekat Tengku Zafrul lah. Malah dia juga ada kontroversi bersama dengan Badan Perhubungan UMNO Selangor kan. Dan akhirnya dia mengambil keputusan dalam wadah perjuangan politik dia untuk bersama-sama dengan PKR. Welcome to PKR lah, tak ada masalah apa. Kan, parti ni bagi saya lah kan, kalau kita rasa
kita dah tak boleh bersama dengan parti ni, kita loncat parti lain pula dengan syarat parti itu dapat menerima kita. Tak ada masalah apa. Jadi dalam isu Tengku Zafrul ini, saya merasakan apabila dia dilantik dalam biro politik, saya rasa dia boleh memainkan peranan. Kenapa saya cakap begitu? Kerana dia adalah orang korporat, maknanya ada pengalaman di dalam bidang korporat, pengurusan korporat dalam bidang, dia pernah jaga bank, jadi pernah jadi CEO Maybank. Jadi pengalaman dia tu luas. Dia pernah jadi Menteri Keuangan sebelum ini. Dan lepas itu dia menjadi Menteri MITI. Dan track record dia itu cukup hebat lah. Kan? Sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji beliau lah. Tapi akhir-akhir dia nak berhenti tu, dia ada isu lah dalam isu perjanjian art lah. Tetapi tak apalah. Dia dah main peranan dia, dan perjanjian art ini sekarang ini akan diambil alih oleh menteri yang baru, iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani. So kalau ini biarlah berterusan sebenarnya. Berbalik kepada Tengku Zafrul, kenapa saya kata dia boleh memainkan peranan dalam biro politik? Kerana yalah, dia bukan sekadar orang politik 100%. Dia adalah blend, mix orang korporat dengan orang politik. Nak kata dia cetek pengalaman dalam politik pun tak boleh juga. Cuma saya difahamkan sekarang ni dia memang tengah buat kerja lah untuk bertanding di Parlimen Ampang lah, kerana dia adalah ahli cabang Ampang. Jadi tak apalah kan, kalau PKR merasakan dia boleh membawa kemenangan di sana, calon je lah, ataupun bertanding di kawasan Dun untuk menjadi calon Menteri Besar untuk menggantikan Amruddin Syahari yang saya nampak sekarang ni agak lemah dah ni. Sampai kes projek ladang babi akhirnya dibatalkan, kononnya mendapat kecaman keras daripada penduduk. Weh, Amruddin Syahari, takkanlah hangpa tak tahu yang apabila sebut saja ladang babi, peternakan babi, dan nak buat pula ladang yang mega, of course lah, orang bodoh pun akan memberi tentangan yang keras. Berbalik kepada Tengku Zafrul, saya melihat beliau boleh memainkan peranan di dalam biro politik, kerana tuan-tuan kalau tengok dia punya media sosial, TikTok beliau, di mana TikTok beliau sekarang ni sudah menghampiri 500,000 follower, dan video-video dia juga telah mendapat like sebanyak 4.2 juta. Saya berkata begini kerana apa? Saya melihat pemimpin-pemimpin siaran ini, mereka memainkan peranan yang penting dalam memastikan, dalam memberi kefahaman, dalam mencernakan, dalam mencerdikkan, dalam mencerakinkan. Jadi saya lihat Tengku Zafrul ini dia memang serius di dalam bermedia sosial sebagai pemimpin siaran, dan of course dia juga adalah pemimpin sinaran kan. Kerana dari segi kerja beliau, dari segi pengalaman beliau dalam bidang korporat, bukan sekadar politik totok. Bagi saya dia ada sifat-sifat itu. Malah apabila dia mengambil keputusan untuk aktif di dalam media sosial, mungkinlah dia ada tim dia sendiri. Dia punya short nama itu TZA. Saya DSA. Okeylah. Jadi dari segi penerangan yang dia beri, malah video-video dia dalam TikTok itu memang up to date. Beliau juga sering mencerakinkan mengenai isu, menerangkan mengenai sekiranya inflasi turun, kenapa harga barang tak turun. Jadi banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada penerangan-penerangan beliau yang saya tak nampak. Kalau saya nak bandingkan daripada 1, 2, 3, 4, 5 orang biro politik yang dilantik, memang dari segi pemimpin siaran dan mendapat tempat engagement yang tinggi adalah Tengku Zafrul berbanding dengan yang lain. Okey, seorang lagi Akmal Nasrullah. YB Akmal juga banyak memainkan peranan di dalam media sosial, khususnya dalam mencerakinkan atau bercerita mengenai isu di Kedah yang membuatkan Sanusi jadi tak ketahuan. Itu yang kita nak. Sekarang ni kita ada dua sekarang ni kan. Kita berpolitik secara face to face, politik di lapangan. Satu lagi kita berpolitik di dalam media sosial. Macam apa yang saya buat lah. Dan saya melihat
Tengku Zafrul ada kekuatannya di situ dan saya menampak segmen market dia. Kenapa dia dilantik di dalam biro politik? Kerana segmen market dia lebih kepada anak-anak muda yang mempunyai pendidikan, anak-anak muda kota, anak-anak muda bandar, anak-anak muda separuh bandar. Itu segmen market Tengku Zafrul. Kerana dia dilihat sebagai seorang yang wow, ada wow factor. Ada wow factor, itu yang saya nampak. Saya jarang bercerita mengenai Tengku Zafrul. Adalah masa isu perjanjian tu saya pun ada jugalah kritik beliau. Tapi tak ada masalah. Kerana dalam apa sahaja bidang kita kena terima kritikan. Jadi mengenai isu Tengku Zafrul, saya melihat dia ada nilai tambah lah dalam biro politik. Tengku Zafrul ada nilai tambah di dalam biro politik dan saya melihat dia orang yang boleh didekati. Saya pernah jumpa dia sekali secara face to face di Kubang Semang. Semasa itu PMX datang bersemayang, ada lawatan kerja di Pulau Pinang. Okay? Saya pergilah ke Masjid Kubang Semang di Permatang Pau. Pernah saya duduk sebelah dia, ada bersembang lah. Mungkin dia tak kenal saya lah kan. Biasalah dia menteri kan. Tapi kalau orang TikTok ni dia kenal saya. Siapa dia DSA. Lebih-lebih lagi orang politik. Jadi dalam isu pelantikan Tengku Zafrul, bagi saya dia sikit sebanyak membaling paku buah keras kepada Datuk Seri Samsul Iskandar. Kerana Datuk Samsul Iskandar mengatakan bekas-bekas mantan AMK ni mereka tak nak pemimpin siaran. Padan muka. Padan muka kepada Samsul Iskandar. Tengku Zafrul adalah seorang pemimpin siaran. Dia juga sama macam Rafizi Ramli. Mereka selalu menggunakan media sosial sebagai medium politik untuk mencerakin dan mencaknakan atau mencerdikkan akal rakyat Malaysia. Cuma dua-dua ada peranan yang berbeza. Okay? Rafizi of course kita boleh panggil dia mahaguru kan, mahaguru dalam memainkan emosi di dalam media sosial. Tetapi saya melihat Tengku Zafrul ke arah itu dan sekarang ini dia sebagai pengurusi BAM dan semalam ke 2-3 hari lepas ke kita punya bergu mendapat Johan tempat pertama di Indonesian Masters. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada Tengku Zafrul sebagai kepimpinan BAM yang sekarang ini tengah membawa badminton kita ini ke arah yang tinggi. Dan saya sendiri dihubungi oleh sahabat otai saya daripada Ampang mengatakan podcast dengan Tengku Zafrul. Dan apabila saya buat podcast yang pertama tu, dia memang dah setuju kan. Dah setuju tuan-tuan. Tapi maklumlah sekarang ni dia berada di UK. Dan saya sendiri berkata kepada sahabat saya tadi tu, kalau kita nak buat secara ad hoc ni tak boleh. Kita lebih baik kita buat masa seminggu saya war-warkan dulu baru crowd boleh masuk. Then it's a good also lah kan, daripada tekan-tekan mic ad hoc masuk ni kan dalam live saya lah. Sebab saya pun sekarang ni kurang lah berlive. Tapi insyaAllah saya akan kembali balik lah dalam YouTube live saya bersama DSA, insyaAllah. Jadi apa pun, saya ucapkan tahniah kepada Tengku Zafrul. Hak yang lain tu, nanti saya komen lah. Cuma saya dalam peranan biro politik ini penting tuan-tuan. Dan untuk, saya pun tak tahu, mungkin ini baru berapa orang je dalam peranan biro politik. Ada lagi berapa orang lagi yang tak nama mereka ada di situ. Saya pun kurang pastilah. Cuma saya berminat dengan Tengku Zafrul inilah. So all the best to him lah. And bagi saya segmen market dia dalam PKR itu berbeza. Dia bukan untuk segmen market pergi ke negeri-negeri SG4. Dia lebih kepada belah-belah tengah dan ke selatan. Cai.